untuk so itulah proses hidayah. Hari ni ya, bukan kebetulan. Tahu, hari ni saya dah kenal Yus sebelum ni. Dah kenal. Kita dah jumpa sebelum ni. Kita call saja semalam saja kan. Sister saya pernah jumpa kan sebelum ni. Tak pernah kan, siapa pun kita tak pernah. Tapi ini adalah apa yang Allah aturkan, apa yang Tuhan dah aturkan. Hari ini at this time you akan sampai. Walaupun you dekat Perak, mungkin you boleh buat masuk Islam dekat Perak. Betul ke tak? Tapi ini aturan Allah. Sebab hidayah ni sesuatu yang Allah berikan untuk mereka kembali kepada agama yang asal. Faham maksudnya asal? Asal maksudnya kita semua ni kita diciptakan, bumi ni kita semua diciptakan Tuhan yang satu. Faham? Allah bermaksud Tuhan yang satu. So kita sebenarnya dilahirkan semua ni sebagai orang Islam. Tetapi nanti akan belajar lah ya, dalam proses tu berkuak-kuak dan mereka pergi berasing dan tidak mengikut cara agama, dan diorang wujudkan agama-agama dan sebagainya. Nanti you akan belajar lah bagaimana. Tapi agama asal yang kita semua ni seorang Islam. Cuma sekarang ni bukan you masuk Islam tau, tak ada. You kembali kepada Islam, kembali kepada agama asal iaitu fitrah. Ya, so itulah Islam. Ya, sebab betul lah you cakap indah. Sebab kadang-kadang melalui perkahwinan, kadang-kadang hidayah tu ada orang dia rasa betul, dia jumpa dengan orang, dia rasa orang Islam ni bagus lah, dia orang pergi masjid. Dan kadang-kadang ada orang saya pernah syahadah yang dengar azan dan tergerak hati dia. So inilah sebab masa kita dilahirkan, cuma saya bagi tahu dengan brother, masa kita dilahirkan dalam perut ibu kita, ya, roh akan dimasukkan oleh Allah. Sebab tu roh tu akan mencari Tuhan. Sebab tu you terasa-rasa kan, macam nak masuk Islam ni rasa nervous kan, betul? Nak tapi nervous kan. Itulah roh dia panggil-panggil tu, you have to be a Muslim. So setiap manusia ni ada panggilan tu. Then when Allah ready, umur berapa sekarang brother? 35 Allah bagi bagi hidayah kepada mereka. Ya, so ini semua bukan kebetulan. Ya, kalau kebetulan mungkin dah tahun lepas you masuk Islam, dah plan semua. Tapi ini ialah Allah plan untuk beri hidayah. Hidayah bermaksud mereka-mereka yang mendapat satu hadiah daripada Allah untuk mereka kembali kepada agama asal dan kebenaran. Ya, so itu yang mereka akan terima agama Islam.